Kat kawasan ni, sebelum ni dia punya siraman saya buat daripada bawah tau, semburan tu. Tapi sekarang ni saya dah tukar, saya pasang dekat atas, air tu menyembur daripada atas ke bawah. Sebelum ni dia macam terganggu sikit bila pokok tu dah besar, semburan tu dia terhalang lah dengan air, dengan apa, daun-daun pokok tu. Tapi sekarang ni saya dah pasang dekat atas, nampak lebih cantik lah. Sebab dia punya semburan tu turun macam air hujan. Set semburan ni dia bagi dekat kita hose T-connector dengan dia punya nozzle ni. Nozzle semburan ni kita boleh bengkokkan dia sebab dia ada besi dekat dalam. So mudahlah untuk kita aim semburan tu nak ke mana. Lepas tu kita boleh pusing-pusing lah. Nak hala ke sana ke sini ke, ikut kedudukan pokok kita kat mana. Dia punya semburan kita boleh adjust sama ada nak yang menyembur macam ni ataupun nak yang tajam macam ni. Tapi kalau nak dapatkan semburan yang cantik macam ni, kita punya pressure air tu kena kuat sikit lah. Kalau kawan-kawan beli set yang 10 meter, kawan-kawan akan dapat 10 T-connector, 10 nozzle dan juga 10 meter lah dia punya hose ni. Kalau kita tanam pokok dekat balcony ataupun dekat laman rumah, memang sesuai lah guna set semburan jenis macam ni. Untuk sambungan ke bilik air, dia bagi kita adapter ni. Pasang je dekat bilik air yang terdekat dengan kawasan yang kita nak siram tu. Lepas tu masukkan je hose yang dia bagi tu kat sini. Macam tu. On je air, terus boleh guna. Yang saya beli ni set 10 meter je. Dia bagi 10 nozzle. Tapi kawasan ni kecil je. So saya guna 5 je. Kita tak perlu gunakan semua pun. Kita pasang nozzle ni ikut kesesuaian kawasan yang kita nak siram tu. Kalau kawasan tu kecil, pasang sikit pun dah okey lah. So kalau kawan-kawan nak dapatkan set siraman jenis semburan ni, boleh tengok dekat link bawah tu. Kalau nak cuba-cuba dulu, boleh beli set yang 10 meter tu. Harga dia tak adalah murah sangat. Tapi serius berbaloi beli.